Keep scrolling. Keep scrolling, okay? Jangan stop. Okay, since you guys stop, faham nak distract yourself daripada masalah-masalah yang ada, tapi it's okay to take a deep breath, relax, bertenang dan perhatikan sebenarnya hari ni kita masih lagi bernafas. Maksudnya hari ni kita masih lagi ada peluang untuk perbaiki segala kesilapan-kesilapan kita dan kita masih diberi peluang untuk cuba berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Kalaupun kita dah rasa hopeless, kita dah tak tahu, dah buntu nak buat apa, ingat Tuhan sentiasa ada untuk dengar segala permasalahan kita dan untuk bantu kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Jangan pernah ragu benda tu, jangan pernah deny fakta tu. Untuk you guys semua yang still struggle, saya doakan agar kita semua diberi kemudahan dalam urusan kita dan setiap apa yang you rancangkan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar, insyaAllah. Ingat guys, stay positive, stay active.